kaki Gunung Jerai Okey, kita akan mulakan pendakian sejak Gunung Jerai 12. Sekarang pukul 6.30. Jom. Ada taman awam kedai belum buka lah. 12 km kalau daripada bawah. Dikatakan jalan ni curam dan selekul. Kita try tengok macam mana. Kampus Point paling tinggi kita boleh pergi naik motor lah sini ke stesen pemancar Gunung Jerai Pemancar TM Kita cubalah. Naik stesen juga banyak Gila dah saya nampak. Ni pun makin sejuk. Okey, kita dah sampai penghujung lah. Ni dah jadi kawasan larangan lah sini. Tempat tentera kita tak boleh masuk Okey, kita dah sampai puncak dia Tak ada apalah, semua ada pagar nak ke tempat tentera tadi. 12 km Ni view dia lah. Kat tempat tentera ni tak boleh buat rakaman ambil gambar ke. Kita kena menghadap ke bawah lah. Okey. Okey, sekarang kita dekat Padang Tok Syekh Ni dikatakan hamparan batu lah. Ada kaitan sejarah dengan ni Sultan Kedah dengan Tok Syekh ni. Dia daripada Yaman lah. Dikatakan dia ditugaskan membuat menara dan azan pertama kat sini. Dan kat sini pun dia dapat inspirasi nama daripada Kataha kepada Kedah. Itu jadi nama Kedah. So tempat ni ada kaitan dengan sejarah Kesultanan Kedah Bawah lah sikit lah. Hamparan batu yang dikatakan berusia ribuan tahun lah. Ada kaitan dengan Tok Syekh, dengan Sultan Kedah, Sultan Besar Persia. Jom kita tengok. Turun daripada Padang Tok Syekh tadi. Tapi ada ni tangga Kenari Alun Naga. Yang ni saya tak pergilah kalau tangga ni sebab hiking. Jadi kita pergi tempat ni lah. Jom tapak juga Telaga Tok Syekh Cantik tempat ni. Ada aluran air sini. Sini. Jom tapak Telaga Tok Syekh Dah ada kompleks Telaga Tok Syekh. Memang cantik sini. Kita dah turun daripada atas tadi. Memang best lah. Okey, jom kita tengok mana telaga dah. Tadi kompleks tu ada wakaf, ada bilik salinan. Ni dia punya telaga lah. Ada bumbung sini. Ada binaan lah. Ada kursi. Kita kena tanggal kasut sini Sebab sini tempat mandi. Area sini Itu telaga dia. Jom kita tengok. Ni telaga dia air dia. Ni telaga dia, nampak ni. Air ni moden punya. Ni yang mungkin nama sejarah punya. Air sejuk Getih. Okey. Ni dia sekitar dia lah. Okey, ni ada info Dinamakan Telaga Tok Syekh mengambil sebenar nama Tuan Syekh Abdullah Yamani. Dia yang mengislamkan Sultan Besar Persia I pada 1136
digunakan oleh Tuan Syekh Abdullah Yamani dan tukangnya semasa menjalankan kerja pembinaan Masjid Muka Tanda di puncak Gunung Jerai. Maknanya dia guna air sini lah. Lepas tu dia mandi ke apa, minum. Lepas tu dia orang buat masjid kat atas tu lah. Orang Melayu dulu kehebatan dia tu lah. Resort dia nak pergi kafe tu. Dia bawah sikit lah daripada tempat-tempat tu tadi. Ada surau. Sky view Kita boleh minum kopi kat sini. Dia punya kafe lah. Simple Day Cafe Pada minum kopi kita boleh ambil gambar kat sini. Boleh rasa ni dalam 25 Celsius macam tu lebih kurang. 21.3 tu ada 21.3 Celsius sini. Yang best lah. Zon larangan merokok Ada binocular, gerai sky view, archery, target member, flying fox. 986 dia punya ketinggian Gunung Jerai. Ada binocular. Ada apa ni, macam-macam benda baru. Kita dekat depan area cafe ni tak nampak view apa lagi lah, sebab awal lagi ni pukul 8. Kita dekat daerah Kedah lah. Ok, ni Gunung Jerai daripada warung hotel. Cantik ni. Nampak bendang. Lepas tu kawasan lapang lah. Lepas tu nampak, kalau nampak putih tu air terjun lah tu di sini.